not bad lah program ni, bestnya. Dan daripada situ Mia join Pertubuhan Tunggal, Persatuan Tunggal lah. Persatuan Tunggal. After that Y2Y kita join Persatuan Tunggal. Program belia ni dia menyatukan dan menyatukan orang kata type of belia itself. Cakap dia lah belia kampung semua. Dari segi gejala sosial yang berlaku. Assalamualaikum and hi gang. Kembali lagi kita di episod yang baru di Hi Gang Podcast, di mana seperti episod-episod sebelum ni juga kita bawakan panel-panel yang berpengalaman yang daripada alumni program-program kita untuk ceritakan kisah dan pengalaman pengajaran khas untuk belia-belia di luar sana. Jadi sebelum kita mula, jangan lupa untuk follow rapat kita punya social media. Di YouTube kita ada Hi Gang Podcast, Facebook JBS Negara dan belia.my, Instagram JBS Negara, TikTok JBS Negara, Twitter JBS_Negara dan di laman web kita ada www.kbs.gov.my dan www.jbsn.gov.my. So, topik kita hari ni sangat-sangat menarik dan sangat-sangat akan membuka mata dan minda belia-belia di luar sana, iaitu Anugerah Perdana Belia Negara APBN. Jadi panel yang kita jemput hari ni bukan calang-calang panel. Bukan biasa-biasa, bukan besya-besya lah kita kata panel kali ini. Sebab bukan semua orang boleh buat apa yang mereka buat ni. Mereka ni memang orang kata orang-orang yang sangat top dan hebat. Saya terpegun lah bila saya berkenalan dengan mereka. Jadi saya nak memperkenalkan juga mereka kepada anda semua. Jadi saya memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Cantik dan segak hari ini. Kita ada Miss Emilia Jusniza binti Ahmad Jafri. Beliau merupakan penerima Anugerah Perdana Belia Negara pada tahun 2021 bagi kategori individu wanita. Dan panel kita yang kedua, kita ada Encik Muhammad Fadli bin Stopa. Beliau merupakan penerima Anugerah Perdana Belia APBN 2019 Negeri Kelantan bagi kategori tokoh belia lelaki. Betul. Jadi sebelum kita nak touch into kita punya topik hari ni, boleh ke ceritakan sedikit sebanyak latar belakang dan apa yang kalian tengah buat sekarang ke macam mana? Okay, saya mula dulu. Boleh, sila. Terima kasih Muja, comel orangnya. Jadi saya Emilia Jusniza binti Ahmad Jafri, tapi lebih dikenali sebagai Mia. Mia, okay. Sebab nama saya panjang sangat. So masa tu, zaman tu mak saya lebih hipster daripada dia kan. So jadi kita apa-apa pun lebih dikenali lah. Kalau tanya orang belia ke mana-mana, panggil Mia. Jadi sedikit latar belakang tentang saya. Saya dilahirkan di Negeri Sembilan, membesar di KL. Lepas tu pindah sekejap di Perak, patah balik Negeri Sembilan. Dan dekat situlah sampailah saya melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, IIUM. Rahmatan lil alamin. Di mana saya ambil course majoring in political science, minoring in sociology dan anthropology. Dan sekarang saya berkhidmat sebagai pegawai tadbir dan diplomatik. PTD. Wah. Yeah. PTD tu antara jawatan yang macam Muja always macam wow PTD. InsyaAllah. Muja pun nampak lah ada karakter. Boleh InsyaAllah, amin. Okay. Lepas tu kita nak tahu juga latar belakang panel kedua kita, Encik Fadli bin Stopa. Betul. Hai Muja, hai Amy. Mia. Amy. Saya Muhammad Fadli bin Stopa, berasal daripada negeri Cik Siti Wang Kembang, Negeri Kelantan. Negeri Kelantan. Okay, and then saya latar belakang sikit lah pasal saya. Saya menerima pendidikan semuanya dekat Kelantan, daripada sekolah menengah, sekolah rendah, hingga ke universiti. Tak pernah keluar. Tak pindah. Tak keluar. Sama lah kita. Sampailah saya dapat rezeki menjadi seorang pensyarah di Politeknik. So sekarang berkhidmat di Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan. Sebelum ni 5 tahun saya dekat Politeknik Sarawak. Jauh. So kerja-kerja belia saya ni bermula daripada sekolah lah. Sekolah hingga ke universiti. Sebab saya memang duduk Kelantan. Dah kerja baru saya pindah keluar negeri Kelantan. Jadinya memang membesar tu memang kat Kelantan baru keluar.
Menarik. Okey, kita semua tahu kan, untuk topik hari ni, mereka berdua ada satu persamaan yang memang topik kita hari ni, iaitu penerima anugerah belia negara. Tetapi ada satu fun fact yang saya baru found out, mereka ada lagi satu persamaan, which is mereka adalah penerima anugerah The Duke of Edinburgh Award. International Right, Award. International Award. Boleh cerita sedikit je pasal award tu? Mia mula dulu. Boleh lah. Okay, jadi Mia ni kalau cerita sikit lah pasal pengalaman dalam belia. Memang daripada zaman sekolah lah, umur 17 dah start join belia. Tapi sebenarnya kalau nak cakap tentang, kita cerita lah tentang ARPRM tu, The Duke of Edinburgh Award tu. So basically program tu memang sangat menarik lah sebab semua boleh join umur 15 hingga 25. Tapi macam Mia bermula dari sekolah. Jadi kita ambil gangsa, perak dan emas. Gangsa tu dalam 3 bulan, perak dalam 6 bulan dan kemudian kita ambil emas dalam setahun. Dan sebenarnya daripada program tu, tiadalah komponen-komponen yang kita perlu penuhi. Macam rekreasi, dan adalah penempatan, kita kena pergi buat khidmat masyarakat. Dan kalau macam Mujah sendiri, kalau ada kawan-kawan dan sebagainya, bolehlah macam buat a group of friends, buat satu program dan kita boleh lantik poin satu mentor yang mana dia boleh guide Mujah untuk habiskan komponen tu. Dan nanti bila dah dapat anugerah emas tu, sebenarnya nanti KBS akan buat kira macam award recognition lah, yang mana semua penerima anugerah emas ni dia boleh compete dalam satu anugerah yang besar, peringkat kebangsaan, untuk dapat anugerah emas Perdana Negara tu. Dan tak silap dia punya harga nilai kemenangan tu RM10,000 rasanya kan. Masa zaman kalian lah. So kita kembali ke topik utama kita pada hari ini kan, anugerah Perdana Belia Negara. Jadi sebenarnya apa maksud di sebalik anugerah Perdana Belia Negara ni? Okey, kalau ikutkan anugerah Perdana Belia Negara ni ataupun lebih dikenali sebagai APBN, sebenarnya dia akan bermula di peringkat negeri. Dia akan mula di peringkat negeri dulu. Jadi aktivis-aktivis belia dan juga penggiat-penggiat kerja belia dekat negeri akan bertanding satu sama lain lah. Ada 3 kategori, itu individu lelaki, individu perempuan dan juga persatuan. Jadi kami adalah calon ataupun pemenang bagi kategori individu lelaki dan perempuan lah. Dan yang menang di peringkat negeri akan temuduga pula untuk di peringkat kebangsaan antara negeri pula. So menang peringkat negeri dulu, Johan peringkat negeri, and then yang Johan ni akan bertanding pula di peringkat kebangsaan untuk dapat APBN di Malaysia lah, yang peringkat kebangsaan. Okey, lepas kita tahu kan maksudnya dia ada banyak stage lah, daripada bawah ke atas, betul. Baru compete dengan the whole nation dalam Malaysia kan. Betul. Jadi apa perasaan Amy and Cik Fadli masa dinobatkan sebagai penerima anugerah belia negara waktu tu? Okay, masa dapat tu, okay, macam Fadli cakap lah, masa kita mula-mula nak compete tu, kita kena pergi negeri dulu. Jadi Mia pernah 2 kali menang di peringkat negeri lah. Masa masa 2016 dan latest 2021 lah. Jadi semua pemenang yang di negeri ni, bila dah menang di negeri, nanti dia pula kena ditemuduga di peringkat kebangsaan kan. Jadi masa dekat kebangsaan tu memang sebenarnya kalau nak cakap perasaan tu, actually Mia sejenis yang kalau kita nak masuk sesuatu, kita akan kita ada mindset tau, kita prepare. So masa nak masuk tu sebenarnya, mungkin benda ni tak apply to everyone, tapi Mia boleh rasa yakin boleh menang, boleh dapat tu. Sebab kita sebenarnya sebelum kita nak masuk apa-apa, yang paling penting kita kena buat, orang kata buat research dulu. Betul? Okay, macam mana bila you masuk, dah semua orang, sebab anugerah APBN ni, dia macam Mia persatuan belia kan. Bila persatuan belia dia kata okey, semua kena apply, kena buat permohonan dan pergi hantar. So dia akan tanya, dia akan choose. Dalam persatuan belia pun sendiri dia akan choose. Betul. Kan. Okey, yang mana the best dalam pertubuhan belia untuk masuk, untuk pergi kan. Okey, yang mana ada penyampaian dan sebagainya. Bila Mia pergi tu, kita tengoklah okey apa benda, kita belajar juga daripada pemenang-pemenang yang lalu. Macam mana cara buat buku profil, apa sebenarnya mungkin soalan-soalan yang akan ditanya, dan
dia sebab dia tengok benda tu, dia tanya tu based on pengalaman kita. Jadi siapa yang pergi kat kebangsaan tu, sebenarnya dia akan tanya, dia akan menilai apa yang benda kita buat daripada akar umbi hinggalah ke peringkat antarabangsa. Jadi masa Mia pergi tu, kita yang pertama seronoknya sebab Mia suka, kita memang suka bercakap satu kan. Lepas tu kita ni suka ada macam back then Canva ni baru lagi nak mula. Jadi nak buat buku profile tu, sebenarnya dulu orang buat, dia sebenarnya buat buku profile yang macam tahu tak, you just photo set. Dia memang kena macam buat buku scrap. Dia macam sebenarnya buku scrap apa tapi sebenarnya benda kita yang kita dah buat. Yes. So apa yang kita dah buat. Jadi Mia buat benda tu in such a way yang dia jadi macam majalah tau. Orang-orang macam tengok. So memang is it everyone memang kena Semua buat, kena buat profile book tu, cuma depends lah nak buat macam mana. Nak buat macam mana, dan kita kena ada pencapaian lah dekat dalam tu kan. Apa sebenarnya kita dah buat dalam bidang persatuan belia, dekat dalam khidmat masyarakat. Dia akan nilai, dia akan tengok daripada segi kepimpinan apa yang kita buat yang membantu sebenarnya belia lain. Peringkat negeri dan peringkat kebangsaan, dia dua benda yang berbeza lah. Okay, kita dah dengar perasaan Amy tadi kan. Saya nak dengar juga perasaan Cik Fadli semasa dinobatkan APBN tu. Okey, kalau ikutkan perasaan saya masa dinobatkan Johan untuk APBN tu, of course kita akan happy lah. Satu yang paling utama bagi saya adalah saya dapat menggembirakan orang tua saya. Macam mak dengan arwah mak dengan ayah saya ni memang suka tengok saya terima apa-apa pencapaian lah. Tak kisah daripada segi exam ke apa-apalah. Lagi-lagi APBN ni adalah satu anugerah yang besar. Diiktiraf. Kalau peringkat negeri tu, kita dapat anugerah tu daripada Menteri Besar. Menteri Besar Negeri Kelantan lah masa saya punya kan. Jadi perasaan tu sangat happy, dan saya rasa walaupun kita terima anugerah yang besar tu, bagi saya itu adalah starting permulaan yang rasa kita macam okey, apa yang aku nak buat seterusnya. APBN tu starting. Saya rasa itu starting. Sebabnya bila kita dah terima anugerah, orang community dah tahu kan, okey apa yang dia buat sebelum ni. Ada yang tahu-tahulah, yang tak tahu mungkin dia nak tengok what's next kan. So kita kena plan lah. So kalau ikut perasaan, saya rasa saya sangat happy masa tu. Satu, dapat duit. Kalau yang menang APBN dapat duit. Kadang-kadang dapat duit ni, satu kita dah fikir dah, okay aku dapat duit ni, aku nak buat program nak apa ke, nak buat belanja ke, give back semua to lah. the community. Yes, of course. Betul. Sebenarnya kan, kalau ni kita boleh tambah, dapat duit tu sebenarnya orang ingat wah dapat duit banyaknya, duit menang. Tapi sebenarnya kalau kita yang aktif ni, kita akan fikir sebenarnya duit ni kita nak buat apa. Betul. Kita takkan spend untuk diri kita tau. Sebenarnya duit yang kita dapat tu, kita nak buat program lain. Dan kita betapa bagusnya pemikiran mereka. Jadi macam apa yang mereka buat and apa yang mereka dapat, kita tahu tak senang. Sangat-sangat tak senang. So kita tahu setiap benda yang tak senang ni pasti ada dorongan atau kita kata sebab utama, punca utama kita nak buat sesuatu benda ni. So untuk Amy atau Encik Fadli, saya ajukan soalan ni kepada sesiapa yang nak jawab dulu. Apa dorongan permulaan untuk start berkecimpung dalam bidang-bidang aktif ni? Okay. Kalau macam saya lah kan, kita mula dari join pertubuhan belia ni daripada umur 17. Tapi macam ni bukan daripada keluarga yang senang. Family memang broken family lah orang kata. Mak bapak bercerai masa darjah 4. Tapi yang bagusnya macam parents, dia memang sangat pentingkan pendidikan dan sebagainya. Cuma masa form 5 tu, kita dah selalu pindah-pindah dan sebagainya sebab hal family. Rasa macam Mia ni memang daripada muda, daripada sekolah rendah memang very macam orang kata high achiever lah. So dapat nombor 1, memang aktif, sukan dan sebagainya. Tapi bila dah start form 5 tu, rasa macam buat apa nak buat benda ni. Tapi hidup rasa macam susah juga tau. Kan, rasa macam alah, baik kerja je cari duit, tak payahlah nak belajar tinggi pun nanti je dapat ke masuk universiti dan sebagainya. Masa form 5 tu memang rasa dah malas belajar semua. And malu tau sebab dulu Mia sekolah masa form 4 tu sekolah di kampung. Ini sekolah kampung memang kita rasa macam okay, dapat nombor 1 dan sebagainya. Bila pindah balik di Seremban ni population memang orang kata urban. Urban kan. Jadi bandar, bila jumpa balik kawan-kawan kan,
Tapi kita rasa tak confident sebab skor subjek semua macam lemah. Dapat C lah, D. And then saya ingat lagi masa tu kan guru besar guru besar ni dia kata, kenapa maths D kan? Tak payahlah masuk kelas nombor 1. Masa tu rasa ya Allah macam masa saya macam down sangat. And tak payahlah, tak boleh lah, macam susah. Satunya bila family susah, kita tak dapat nak pergi tuition dan sebagainya kan. You kena excel tau benda-benda macam tu bila you nak sekolah dekat tempat macam tu. So masa tu dah start rasa macam okay, pergi kerja, carilah kerja part time and everything. Sampailah ingat lagi kawan ni ajak, jom ya pergi program belia. Masa tu KBS ada buat program Y2Y, Youth to Youth. Itulah program pertama, program KBS yang Mia join. And kita pula memang aktif. Bila kita pergi, kita jumpa semua kawan tapi bukan daripada satu sekolah. Daripada dia daerah-daerah yang berbeza kan. Lepas tu pergi, not bad lah program ni, bestnya. Dan daripada situ, Mia join Pertubuhan Tunggal, Persatuan Tunggal lah. Persatuan Tunggal. After that Y2Y tu. After that Y2Y, kita join Persatuan Tunggal. Dan start daripada situ, kita pergi program-program belia yang lain. Dan satunya benda, bila kita bukan keluarga yang senang kan, kita sebenarnya tak ada, orang kata, tak ada aktiviti yang macam parents adalah selalu bawa pergi berjalan dan sebagainya. Betul, yeah. So itulah aktiviti-aktiviti yang kita boleh pergi join dan benda tu free. Salah yang bestnya pasal program-program belia di Malaysia ni, dia berbeza tau daripada program belia dekat luar negara. Kebanyakan fully funded by the government. Kita kan. Maknanya kita datang, kita bawa badan, bawa baju je. Bawa baju, makan semua dah ada and kita dapat join aktiviti-aktiviti yang macam mungkin kalau kat luar you kena bayar. Program contoh kayak, pergi hiking nak kena ada modal. Tapi bila kita join program tu semua free kan. So bila Mia dah join, daripada situ okay, rekreasi, pergilah APBM, Akademi Pembangunan Belia Malaysia, masa tu DPD. Kita jumpa pula kawan-kawan daripada negeri-negeri lain. Dan start daripada situ kita pergi pula program khidmat masyarakat dan pergi hantar bantuan. Okay, Mia bercakap, bayangkan kan, kita bukan daripada keluarga yang senang. Kita pergi program untuk tolong orang lagi susah. So kita faham. Yang starting point Mia rasa macam okay, Mia kena join juga program belia ni sebab Mia ingat lagi, kalau cakap saya sedih lah. Pergi program ni, kita buat orang kata konvoi Ramadan. Konvoi Ramadan kan. So yang bestnya naik kereta ramai-ramai. Orang kata lah kenapa buat konvoi ni leceh lah. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya benda tu you ajar you untuk plan and then you akan ajar invite ramai belia untuk pergi sekali and dia dapat join benda yang dia mungkin tak pernah buat. Yeah. So masa tu Mia ingat first konvoi Ramadan yang Mia buat, pergi satu rumah ni. Pergi rumah ni nenek. Dia jaga, dah lupa tapi 6 orang cucu dia kot kan. Masuk rumah dia, dia punya rumah tu, dalam rumah ada satu bilik je. 6 orang cucu. 6 orang cucu. Waktu macam tanyalah kan, parents mana semua. Tak ada, nenek tu yang jaga. So nenek tu seorang jaga 6 orang. Lepas tu duduk mana? Masa tu rasa macam, ya Allah, nenek tu, dia kena jaga 6 orang cucu dia. Tapi semua ada yang bayar belia lah. Umur 15. Besar ada yang sampai lah. kecil lah kan. Umur 3 tahun macam tu. Tidur mana? Tidur kat ruang tamu sebab tak ada tempat bilik, yang cukup kan. Tapi dia macam very welcoming. Masa tu Mia fikir, kita lagi susah. Kita susah tapi sebenarnya ada orang yang lagi susah. Itu satu. And rasa budak-budak ni dapat tak opportunity macam Mia dapat untuk pergi program ni, pergi ni. Dan daripada situlah start Mia rasa macam okay, nak aktif dalam belia supaya orang macam ni dia dapat rasa juga macam kita. And nak bagi tahu yang sebenarnya banyak peluang. Jangan you rasa you jadi keluarga yang susah tu you tak ada peluang untuk beraktiviti, jadi lebih baik daripada sebelum ni. Dan in fact banyak kira program-program yang KBS buat, dia nak kita datang je sebab dia nak bagi kita latihan-latihan tu. Kita just datang and masa itulah Mia start aktif belia dan itulah seterusnya lah. Dorongannya mula dari situ lah. Dorongannya kita mula kata dari situ. Sebab saya faham. Sebab kita jenis yang macam kalau kita nampak orang, kita try to put ourselves in that place. Kita empathy lah. So macam bila kita letak dekat that place, kita tahu apa yang diorang nak. Apa yang diorang nak but diorang tak boleh capai, tak ada access. So kita yang boleh jadi access kepada Betul, diorang. kita lah yang macam pengantara kepada bantuan yang ataupun apa-apa peluang yang dapat tu kepada mereka lah. Betul. So kalau untuk Cik Fadli pula, apa dorongan yang membawa Cik Fadli ke seorang Cik Fadli di hari ini?
Kalau saya pula, saya rasa yang mendorong saya sebenarnya diri saya sendiri. Sebab saya jenis suka explore. Bila jenis suka explore ni, kita akan cari ruang untuk menyalurkan tenaga dan emosi kita ni kat mana. Jadi ia bermula pada tahun 2015 bila saya sambung degree dekat UiTM Negeri Kelantan dekat Machang, which is kampung saya sendiri. Bila saya sambung kat situ, and then kita ada satu program dengan pejabat belia daerah, Hari Sukan Negara. Dia cari volunteer masa tu. Ni adalah starting saya punya join program belia lah, dengan pejabat belia daerah. Dan dia kata daripada situ mungkin pegawai-pegawai pejabat belia daerah tu nampak potensi saya kan, untuk join more and more, selalulah collaborate untuk program. Dan yang saya pergi International Exchange Program pun di-offer oleh pejabat belia. Fadli, you isi program ni semua kan. Bermula daripada situlah. So yang mendorong saya sebenarnya adalah sikap yang saya suka explore ni. Saya nak orang kata cari platform yang saya boleh salurkan saya punya idea, tenaga, emosi, whatsoever ni lah. Jadi bermula daripada situ. Dan bila saya join program belia ni, apa yang saya ingat quite sama dengan macam cerita Mia juga tadi. Masa tu 2016 ke 17 saya sebenarnya ada persatuan belia jugalah dekat Kelantan. Jadi melalui KBS dan Majlis Belia Malaysia, dia ada bagi bantuan bantal dan apa panggil dia, toto selimut tebal tu kan. Jadi dia bagi kat persatuan-persatuan belia untuk menyampaikan kepada komuniti yang memerlukan lah. Masa tu juga terlibat dengan banjir, Kelantan biasa kan banjir. And then saya pergi satu tempat tu, saya dengan my team lah. My team pergi satu tempat tu, kita bawa barangan daripada KBS dan MBM ni masa tu untuk salurkan kepada yang memerlukan. Dan kita pergi satu tempat tu dekat daerah Gua Musang. Gua Musang, pergi rumah orang susah lah, kita bagi bantal dengan selimut je. Tapi at moment yang satu yang menyentuh hati saya dan juga my team, actually my team ni kawan-kawan persatuan belia ni ada yang budak-budak sekolah, ada budak-budak universiti juga, campur lah, belia-belia kampung apa semua kan. Yang paling menyentuhnya kita orang pergi dengan kereta tau. Kita orang pergi dengan kereta kat sana, bawa bantuan tu. Kita bagi bantal dengan selimut tu dekat komuniti tu. Dia peluk bantal tu, dia macam berterima kasih sangat. Macam kita tu masa tu muda, jadi kita terfikir tau, kenapa macam bagi bantal dengan toto je pun kan. Kenapa bukan bagi duit 5,000 ke apa kan. Macam dia pun macam mata berkaca. Dan kita rasa macam wah, program-program belia juga macam mengajar erti syukur kepada diri kita sendiri, betul tau. And then bila balik daripada program tu, kita orang satu kereta biasa lah, bising-bising budak-budak muda kan. Tapi bila balik tu senyap tau. Senyap. Tak tahulah ada penat ataupun apa. Tapi bila saya tanya balik kan, sebenarnya semua orang tengah berfikir. Dan daripada program ni lah orang kata apa, kita dapat rasa syukur. Kita rasa diri kita susah tau, tapi ramai lagi yang susah. So dengan program belia juga, saya dan kawan-kawan ni tersentuh dan rasa macam bila tanya balik dekat komuniti tu, sebenarnya kenapa dia react macam tu. Sebenarnya dia kata daripada kecil, kanak-kanak sampai dia dewasa, umur sekolah menengah macam tu, dia tak pernah pun tidur ada tilam, tak pernah pun tidur ada bantal. Jadi saya rasa macam tersentuh. That's why kami semua satu kereta macam senyap satu kereta kan. Kenapa kan, bila berhenti kat somewhere kedai makan tu, kata, aku kan saya pun rasa nak nangis ni. Teringat momen tu. Kalau boleh rakam sebenarnya momen tu, rasa macam lepas daripada program tu kan, kita pun rasa macam we need to giving more. Walaupun kita ni kadang-kadang ada masalah kewangan nak join program apa semua, tapi itu bukan satu halangan untuk kita. So yang mendorong saya, back kepada question tadi, mendorong saya adalah satu, diri saya sendiri untuk explore. Dan bila kita join banyak program-program belia ni, kita rasa macam benda tu satu menyentuh hati kita, ajar kita erti rasa bersyukur. Dan juga bukan kita je, kita pun dengan kawan-kawan kita yang kita bawa tu pun, dia orang pun terasa benda tu. Bila terasa, and then ikhlas lah, keikhlasan untuk memberi. Memberi dari segi khidmat bakti ataupun memberi khidmat tenaga and so on lah. So macam, yelah kan, sebab
of course dorongan tu daripada mindset kita sendiri. It depends on us juga. Bila nak balik tu macam kalau kita yang fikir untuk kita akan kesian ke apa tu, semua kita akhirnya berbalik kepada pemikiran kita juga. Betul. So apa-apa pun memang mindset tu penting lah kan. The way kita penting. put on things, the way kita see things. Walaupun kita rasa kita susah, tapi sebenarnya ada lagi yang memerlukan ada lagi yang memerlukan, ada yang susah. Silap-silap yang tidur dalam bantal tu, ada lagi susah yang tak pernah ada rumah kan. Betul. Macam tu. Sebenarnya ramai macam tu. Itulah, tapi kita tak tahu. But kita boleh tahu if kita explore macam ni kan. Okay, so macam bila kita dah explore pedalaman apa semua, bagi Muja, itu adalah satu cabaran untuk kita juga untuk kawal emosi kan. So macam Betul. It's not easy untuk tengok diorang susah. Kadang-kadang bila tengok diorang macam tu terus boleh mengalir, tak pergi lagi tapi boleh terus mengalir kan. Kalau Muja pergi kan, kebanyakan kan tempat-tempat macam ni, bila kita pergi hantar bantuan, sebenarnya diorang ni seronok tau tengok kita datang. And diorang walaupun diorang tak ada, diorang cuba sedaya upaya, contohnya sediakan air, bagi buat kuih ke apa ke. And then bila kita datang tu, dia nak provide benda-benda macam tu kita. Padahal kita datang nak bagi bantuan ni kan. Tapi dia pula yang macam, jemputlah makan ni sikit ni je lah. Ni lah je lah ni ada. Mungkin biskut tu adalah biskut terakhir dekat rumah dia. Tapi still bagi kan. Uncang teh terakhir rumah dia, tapi dia sangat memberi. That's why kita pun rasa macam segan kan. Tapi nak cakapnya the politeness yang diorang deliver tu, kita rasa macam wah, walaupun kurang tapi tetap nak bagi yang terbaik. Kita ni melebih-lebih kadang-kadang kan. Tapi attitude kita pun melebih-lebih juga. Kadang-kadang mungkin melebih-lebih juga. So this thing orang kata sikit sebanyak orang kata touch our heart lah. Okay, daripada kita dengar cerita-cerita tadi, kita tahu betapa sukarnya nak join benda-benda ni kan, dari segi macam-macam segi lah. Tapi apa sebenarnya perjalanan kalian, Mia dan Fadli, sebagai seorang aktivis sampai ke hari ini? Okay, kalau ikutkan dari segi perjalanan, macam saya bermula daripada peringkat masa saya belajar kan. Saya belajar pula kat kampung saya, which is Macang, Kelantan. Jadi bermula daripada program-program yang kecil kan, then go to daerah, negeri dan antarabangsa seterusnya lah. Jadi antara perjalanannya adalah, satu, kita buat benda ni bukan kita buat sendiri. Ada yang kita buat sendiri, tapi yang banyaknya kita adalah satu tim. Bila satu tim kita ada yang belia-belia kampung, ada belia-belia yang berpendidikan, ada belia-belia yang bandar apa semua kan. Jadi cabarannya adalah yang saya nak sentuh, satu yang saya tengok adalah program belia ni dia menyatukan orang kata type of belia itself. Macam cakap dia lah, belia kampung semua kan. Dari segi gejala sosial yang berlaku. Kenapa? Sebab belia kampung dia ada gejala sosial yang lain. Bandar lain, belia yang berpendidikan lain kan. Jadi bila kita join program belia ni, dia banyak orang kata membentuk diri kita. Macam saya sendiri cakap, saya suka explore. Kalau kita tak ada platform, kita akan explore benda-benda yang lain. Contohnya my friends, of course my friend dekat kampung ada yang rempit. Bukan kat bandar je rempit ni. Bukan ada highway je rempit. Dalam kampung kita orang rempit juga. So bila kita ada program belia ni, so kita boleh ajak dia, and then orang kata benda-benda sosial yang tak elok tu dia boleh tinggalkan. Dah tahu dah. Jom kita pergi program kutip sampah ke, CSR ke apa semua kan. Walaupun kadang-kadang kawan-kawan kita ni ada yang bukan tak ikhlas, dia memikirkan dapat duit tak? Mula-mula memang macam tu. Mula-mula memang macam tu. Tapi dah lama-lama dah mungkin dia cakap setiap program yang kita pergi tu dia serap something kan, learn something, and then lama-lama dia kata, dia pula tanya, ada program ke? Kata ada, tapi tak ada token lah. Kata tak apa, boleh je, suka-suka. Nampak tak? Kat situ the step yang ni, walaupun mula-mulanya rasa sebab aku nak duit, ada nak token, tapi sebenarnya yang menyentuhnya bila pergi setiap program tu, dia ada kebaikan yang diterima. Slowly. Jadi mereka pun boleh dihindarkan daripada program lain lah. Betul. Sebab KBS kan banyak program sebenarnya kan, yang kampung, yang bandar. Jadi bila banyak dah program yang dibuat oleh KBS ni, boleh katakan anak muda, segelintir anak muda yang mana follow saya ni lah, maksudnya dah tinggalkan dah benda-benda macam tu. Kadang-kadang kita pun rasa pelik tau. Kita rasa pelik, kata lama tak ride, contohnya lah, lama tak ride. Maksudnya kata bagus untuk dia, daripada seorang yang suka ride motor, pergi merempit ke apa semua, and then
kita bawa ke program belia. Maksudnya kita itu yang relate dengan APBN tadi, kita bukan buat baik untuk dapat kita kelebihan untuk kita, tapi untuk kawan-kawan sekeliling kita juga, komuniti sekeliling juga. Lagi-lagi benda yang tak elok daripada yang gejala sosial yang tak elok ni, kita bawa ke program sosial yang bermanfaat. Macam tu. Betul. Mia pun sebenarnya kalau Mia share sikit lah, Mia sebenarnya ada kawan yang dia memang kita kata bukan masa Mia di Negeri Sembilan tu kan, Seremban, kawan Mia ni dia memang orang kata rempit lah kan. Rempit, lepas tu memang main dadah lah selalu. So masa tu memang rasa macam dia ni tak ada harapan. Tapi Mia suka, okay, Persatuan Belia ni kita tak macam, kalau kat sekolah kita kena faham. Memang dia ada join program, memang sekolah ada juga macam program team building dan sebagainya. Tapi to be honest lah kan, kita sendiri tahu yang cikgu ni dia tak boleh nak cater semua orang. Betul. Dan selalunya orang yang pergi program-program dekat sekolah ni kan, Bali tahu kan. Dia memang orang yang macam orang kata high achiever, pelajar pemimpin pelajar lah, pengawas. Contoh kan, ataupun budak-budak kelas first ke kan. Dan yang bagusnya Persatuan Belia ni, kita tak judge. Kita tak tengok pun, oh dia budak nombor 1 kat sekolah ke apa, tak. Tapi kita kenal dengan diorang-diorang ni yang memang contohnya dah rempit ke, siapa budak-budak yang orang kata dia ni loser ke kan, something. Join sekali Persatuan Belia, kita pergi buat program. Dan dia boleh join tau yang macam Anugerah Remaja, Perdana Rakan Muda tu, kita buat together. Mia ingat lagi kawan Mia ni, kalau kira dalam kita punya macam dalam masyarakat orang kata dia ni memang tak boleh jadi orang lah, takkan jadilah. Tapi bayangkan melalui Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda tu, kita buat program, kita pergi kursus dan sebagainya, dia start, dan daripada situ dia dah tinggalkan. And Alhamdulillah dia sekarang memang kira kerjaya pun bagus. Kalau nak fikir balik daripada apa yang dia jadi dulu, memang tak percayalah yang dia ni orang yang itulah. Dan benda ni memang ramai yang dalam Persatuan Belia memang macam ni. Dia bermula daripada keluarga yang susah. Lepas tu dia tak ada option, pergi merempit dan sebagainya. Itulah jadi macam tu. Dia join, dan bila dia join alhamdulillah lah berjaya. Tapi dia bermula daripada dorongan orang sekeliling jugalah kan. Sebenarnya peer pressure sangat penting lah. Kita punya orang kata, kita ekosistem family kita, family and friends memainkan peranan yang sangat penting lah dalam nak buat benda-benda ni, nak bagi motivasi. Dan Mia ingat dulu macam kita kan, Mia kalau ikutkan dulu kita yang pergi lepas tu lama-lama kita lah jadi naik pengurusi persatuan. Lepas tu sampailah jadi AJK di peringkat kebangsaan dan sebagainya. Sampai budak-budak, kita kata panggil budak-budak belia lah, budak-budak belia kita kan. Junior-junior ni, mak bapak call tanya, tak ada program ke? Bukan, dia call, dia tanya, betul ke anak dia pergi program? Wah. Dia call. Mia sampai satu tahap, Mia pergi rumah. Cakap, okay, bagi tahulah kita pergi program sekian. So daripada situ dia put trust dekat kita tau. Dia put trust, okay, Mia percaya, oh ni Mia yang ajak Mia pergi program. Sebab kita tu secara tak langsung kita pun nak kena jadi orang yang convincekan parents lah kan. Dan bila parents tengok, okay, kita explain. Sebab kadang-kadang yang program-program belia ni, dia ada setengah parents dia rasa macam anak aku ni pergi mana, balik lambat ke, pergi tantang buat benda merepek ke. Dia tak tahu kita susun kursi masa hari belia kat dia kan. Lepas tu kita bagi tahulah, okay. Dan orang kata ada setengah parents rasa macam alah anak dia buat kerja sia-sia. Tapi tak, melalui pertubuhan belia, bila kita berpersatuan satu kan, dah lah kita pergi program free dan sebagainya. Actually networking. Betul. Networking tu yang sebenarnya kalau kita tengok pelajar universiti sekarang, ini kita cerita pasal pendidikan lah. Kalau zaman dulu tak semua orang boleh masuk universiti. Sekarang semua dah boleh masuk universiti. Semua dah boleh ada degree. Tapi apa yang what separate you daripada yang normal people kan, yang semua lepasan ijazah yang lain. Itulah you punya networking and you punya soft skill. Dalam Persatuan Belia kita diajar benda tu. Kita diajar bercakap dengan orang. Macam Mujah lah kan. Mujah sendiri pun jadi moderator kan. Mungkin sekarang Mujah macam yelah comel-comel. Nanti dah mana tahu lepas ni jadi pengacara di TV3, kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Tapi itulah networking kita. Benda-benda tu yang kita dapat. So macam Mia dengan Fadli kan, dua-dua jenis join Persatuan Belia yang turun padang kan. So bila turun padang ni,
sepanjang perjalanan korang proses tu, apa cabaran-cabaran semasa join aktiviti-aktiviti kesukarelawanan ni? Okey, kalau saya boleh Mia? Boleh. Okey. Kalau bagi saya sebab saya bermula masa saya belajar. Bila belajar ni kita satu ada komitmen dengan institusi dan juga komitmen kewangan juga. Betul. Sebab kita tak ada income masa tu kan. So bergantung kepada mungkin duit mak ayah bagi ataupun duit pinjaman pendidikan ke apa semua untuk join program. Jadi yang paling utama bila kita jadi pemimpin belia kat komuniti kita yang ajak orang. Bila ajak orang ni yang sekeliling ni budak-budak sekolah, budak-budak mungkin belia-belia kampung yang tak ada kerja apa semua. That's why awalnya mereka tanya token ke apa semua tu. Sebab dia nak join, nak benefit. nak benefit token tu kan apa semua. Sebab dia orang tak ada source of income kan. Dan bila kita pergi program, of course kita as a pemimpin belia, kita kena keluarkan duit poket kita. Itu yang tak nampak Mia. Itu mungkin orang yang tak nampak. Pergi program kat situ, minyak kereta, kalau kena bayar tol, bayar parking. Dan along the way nak pergi program, kalau saya daripada Macang ke Gunung Musang tu lebih kurang sejam lebih ke 2 jam. Berhenti makan apa semua. Yang tu kita yang kena tanggung. Itu kewangan lah. Sedangkan kita juga seorang yang pelajar. Dan mungkin orang kata apa, kita berdikari macam mana aku nak manage duit ni kan. Kalau time tak ada sponsor apa semualah. Kan bila pergi tu kan. So saya rasa yang orang tak nampak adalah kewangan yang kita keluarkan sendiri tu. Duit yang kita keluarkan sendiri tu untuk membelanjakan along untuk program lah, untuk program tu. Dan juga saya teringat yang Mia cerita pasal parents call tu. Saya benda yang sama, tapi benda ni berlaku apabila kita dah menang masa tu. Call betul ke pergi program semua? Betul. Kadang-kadang dia nak confirmkan, dia kata kalau ikut awak saya okey. Parents cakap dia tahu kita buat program. Dia kata kalau ikut awak saya okey. Sebab kadang-kadang student dalam form 3, form 4 ni baru nak berjinak-jinak dengan program belia. Mak bapak mungkin trust issue jugalah, takut betul ke pergi kan. Kan duk main down throat dekat dekat hutan ke. Benda ni betul. Mak bapak memang question benda tu. Kalau ikut Fadli, acik tak kisah. Cik tahu Fadli pergi program kat mana semua. So kita yang kena convince parents tu. Dan ni cakap tadi, kita menang anugerah tu hanya permulaan. Sebab tu dan kita boleh orang kata apa, beri lagi more kepercayaan. Kita pernah menang anugerah belia dan program-program selepas tu orang percaya kat kita, yang parents nak benarkan anak dia join program belia ni apa semualah. So satu, saya cakap tadi kewangan, komitmen diri sendiri juga as student dan juga nak jadi aktivis belia, dan juga orang kata apa, dari segi kita kepercayaan orang. Betul. Kepercayaan orang. Kadang-kadang kita pun cabarannya juga, saya mungkin Mia pun ada berlaku kadang-kadang sentimen dengki dengan kita apa semua tu banyaklah berlaku. Lagi-lagi orang yang join program nak benefit dia, ada dah set up benefit dia, kita ikhlas, kita buat kerja kan. Jadi orang-orang yang macam ni lah kadang-kadang question kenapa dia, asyik dia dan dia. So nak tak nak kita just deliver yang terbaik, dan kita tahu apa yang kita buat tu masih di jalan yang benar, tidak apa orang kata buat benda yang dilarang oleh Tuhan. So saya rasa okey. Walaupun yang dengki-dengki tu biasalah kan. Kadang-kadang kita boleh, benda tu boleh buat kita down. Tapi saya kadang-kadang bila saya rasa saya down dengan cabaran tu, saya rasa okey tak apa. Ini adalah the process untuk aku apa ni kata buat satu program ataupun the process untuk mengajar diri aku juga. Macam mana aku nak orang kata apa ni tackle this problem. So saya rasa itu adalah mungkin cabaran bagi saya lah. Kalau ikut cabaran macam banyak, tapi yang besarnya saya rasa yang itulah. Itulah main first, cabarannya. Bila sekarang sebab tu that's why KBS dah bagi banyak dana apa semua kan. Kita kena ambil peluang lah untuk apply. Saya dah merata dah. Kalau kita dengan paperwork ni, benda dah kata paperwork best tu friend. Everywhere kita pergi best friend dah. Pergi ke situ kena reject, paperwork ni kena reject kan. Tapi alhamdulillah sekarang KBS dia banyak sangat dana ni kita bagi, apa DSK lah, bantuan belia lah apa semua kan. Tunggu minta je. At least kita memang minta dan buat program tu betul-betul deliver dan bagi manfaat kepada komuniti, then it's okay. So walaupun banyak cabaran, if there's a will, there's a way. There's a way. So kalau untuk Mia pula, apa yang Mia rasa cabaran yang paling menduga semasa
melakukan aktiviti kesukaran lawanan. Okay, macam Fadli kata memang kewangan tu penting lah. Kewangan ni even kita pun nak kena, kita tak ada. Mia ingat lagi, Mia kira form 5 sampai nak masuk universiti. Okay, zaman universiti tu kita dah start jadi naik pengurusi kan. Dah jadi macam orang kata leader lah, leader. Tapi so bila nak ajak-ajak budak-budak ni, memang macam program fully funded, tapi macam mana pula dengan program-program lain yang kita sendiri buat kan, inisiatif. So kita kena cari duit. Daripada situlah kita kena belajar lah macam mana betul macam Fadli kata, buat paperwork dan sebagainya. Tapi adalah Mia, kalau nak cerita, masa zaman universiti, Mia, okay, parents Mia kan bila dah divorce, mak Mia dah kahwin baru lah kan. Bila kahwin baru, ayah tiri pula meninggal. So bila ayah tiri meninggal tu, mama main cakap, tak boleh nak bagi duit. So macam mana nak survive, alamak. Walaupun kita pergi program beli free, tapi we still need money untuk daripada segi logistik dan sebagainya. And kita nak bawa pula budak-budak kita dengan tak ada kereta dan sebagainya. Mia pernah lah juga kan, selalu stres sampai nangis tau dekat dalam bilik air. Sebab, itu biasa. Sebab tak ada duit. Alah, macam mana nak cari duit ni kan, pening kan. Tapi benda-benda tu yang mematangkan. And kita bincang lah sama-sama. Okay, kita nak pergi sini, kita naik bas lah daripada sini pergi sana berapa ringgit kan. Kira satu-satu. Kira satu-satu. Lepas tu sampai kat sana, okay, kita jalan kaki pergi. Sampai nak macam tu sekali. Kan? Nak kat bajet. Tapi benda tu yang seronok. Sebab bila you tak ada pressure, you tak akan boleh berfikir lebih daripada tu lagi kan. And salah satu juga cabaran terbesar lah, bila kita orang dah nampak kita boleh buat kerja semua. Dan Mia pula Mia ingat lah, masa tu Mia nak join SEAP, the Shift for Southeast Asian and Japanese Youth Program tu. Sebenarnya Mia lagi sikit tak nak pergi tahu bila Mia dah dapat. Sebab masa tu kita kena buat program besar juga. Before nak pergi SEAP tu? Program lain. Program lain lah. Ini yang kata tak ada kena-mengena pula. Rasa macam pressure. Ya Allah, pressure lah nak kena buat benda ni, nak kena buat benda ni. Pula. Tapi itu pentingnya kawan kita lah. Kawan kita cakap, mengingat kawan Mia, dia kata, alah Mia, tak apa, kita orang kan satu team. Okay, masa tu Mia head of sponsorship pula tu untuk SEAP kan. Rasa macam ya Allah, nak cari duit lagi. Lepas tu yang program ni, program besar juga, nak cari duit lagi. Macam mana So dia kata okay, itu pentingnya kita divide lah. Dia macam divide and conquer gitu. So kita divide, kita okay, you cari sponsor melalui cara ni, Mia pun cari ni. And dia kata tak apa, jangan give up. So mentality kita yang paling penting Okay, aku boleh buat. Kita buat je, layan je. Kalau sekali dan sebenarnya benda ni yang bila kita dapat benda ni, benda tu translate into kita punya kerja sekarang tau. So bila bos kata okay, you kena buat semua, dia jadi boleh auto buat. Pandai multitasking. Betul sebab dah ada pressure, dah selalu kena pressure. Daripada muda dah kena pressure kan. Bila daripada tu kena pressure, bila masuk kerja sebenarnya benda tu jadikan kita lebih baik tau. Betul. Lebih bagus kan. Sekarang ni kalau bos kata okay, kena buat benda ni, kena buat benda tu, insyaAllah tak ada. Okay, kita tahulah, jangan rasa pressure sangat. Dulu boleh buat, sekarang boleh juga. Benda ni adalah benda simple je. So kita dah dengar macam-macam cabaran kan. Of course bila ada cabaran, ada rasa nak putus asa tu. So pernah ke Mia atau Fadli rasa, sekarang ni kita panggil macam burn out lah. Kalau nak cerita burn out ni, mestilah kita akan ada rasa burn out. Sebab lagi-lagi bila kita berpersatuan, kita bukan dapat gaji, kita bukan dapat, kadang-kadang nak kata elang pun alah, tak tahu dah habis kan. Kan. Tapi benda tu sebenarnya yang mengajar kita tahu, sebab benda tu boleh translate dalam kerja kita. Sebab bila you berpersatuan, sebenarnya you diajar untuk handle pressure. Itulah menjadikan kita belia yang berdaya tahan tau, resilient. Resilience ni sangat penting bila you nak kerja. Sebab nanti bila bos you kata okay, you kena buat benda ni, benda tu dalam masa yang sama, macam mana benda tu ajar kita jadi multitask kan. Kita pandai multitask untuk buat benda ni. So bila kalau bos pressure, bos marah pun kita pun kita tak akan ambil hati sangat. Sebab kita tahu bos kita pun tengah bad mood kan. So kita pun okay, dengar je. Nanti automatically kita akan discuss apa solution tu. Dan bos pun kadang-kadang dia akan jadi dia pun rasa aku tak patut marah dia. Contoh macam tu. Jadi ini yang paling penting lah. Bila kita berpersatuan, kita dah rasa okay, anything yang kita buat, kita nak buat yang sehabis baik. Kita tak dapat duit pun daripada hasil-hasil yang kita buat, tapi kepuasan diri. Betul. Macam tu juga bila you dah kerja nanti, itu yang membezakan you dengan orang lain. Kepuasan diri you, and
bila you mampu multitasking dan sebagainya, dan itu juga akan dapat translate into you punya career progression. Dan orang kata, oh siapa ni panggil Mia lah, kan, panggil Fadli lah, panggil Muja lah untuk panggil benda tu, and dia jadi added value lah pada kita. Betul. Kalau macam Fadli pula, kalau tipu lah saya cakap, kalau tak pernah rasa down, saya cakap tadi kan, kadang-kadang letih. Letih, kadang-kadang penat, kadang-kadang rasa tak dihargai, macam-macam perasaan kan. Tapi bagi saya fikir balik, kenapa aku mula untuk ni. So saya betulkan niat balik, okay, sebab aku mula untuk memberi. Okay. Like saya ada satu orang kata motto lah hidup saya kan. Saya selalu letak born to contribute. Saya rasa okay, aku nak buat benda ni sebab aku nak memberi more. Dan tadi relate juga dengan Kejaya yang Mia sebut tadi. Betul. Sebab saya rasa setiap kali saya attend interview, sampai yang last saya sebelum jadi pensyarah ni pun, saya rasa sijil-sijil program belia tu yang membantu saya untuk dapatkan pekerjaan. Bila interview, contohnya interview kalau kadang-kadang tanya siapa pengarah ke, siapa menteri apa semua, tak ada. Yang di question masa setiap kali saya interview adalah untuk program ni you join sebagai apa? Cerita sikit, ni CJ you peringkat antarabangsa, macam mana you dapat? Along the way tu jadi smooth kita punya interview. Nak cakapnya benda ni adalah added value kepada kita. Bukan sekadar orang kata memang program belia ni tak dapat duit, tapi dia sebenarnya membantu kita untuk mendapatkan kejayaan. Kejayaan kita yang sekarang ni lah. Dia tak development lah. Soft skill yang kita belajar apa semua, yang tu yang kita absorb dan kita dapat deliver dekat kita punya kata kerja task kita day by day kan. Betul. That's why saya cakap walaupun benda tu rasa stres apa semua, ingat balik niat asal kita nak bantu apa semua. Dan sebenarnya itu bagi kita benefit, added value kepada kita. Sebab dia juga boleh bagi kita kerja yang boleh buat duit. Betul tak? Walaupun masa tu tak buat duit, tapi sia-sia lah bila buat. Betul kan? Mostly yang mana aktif dengan belia, yang saya tengok lah macam Mia sekali kan, dah jadi seorang PTD apa semua kan. Ramai doktor PTD yang dulu kita kenal, macam saya dulu yang masa zaman mula-mula kenal belia kan, dia cakap yang budak rempit-rempit sekarang ni. Ya betul. Bila dah join banyak macam ni kan, ada yang jadi polis, ada yang jadi askar. Saya pun tak kata, engkau muka dulu bukan muka pecah tembok kan, tiba-tiba jadi polis pula. So maksudnya cakap dia pun say thanks, aku kerja polis pun orang kata dia tersentuh dengan program-program belia yang join dulu kan. So dia rasa nak jadi polis. Dan tu cakap Bina Kejaya dia juga added value kepada dia join program belia ni, walaupun dia adalah mungkin tak cemerlang dalam bidang pendidikan, tak begitu cemerlang dalam bidang pendidikan, tapi membantu dia juga. Program belia ni membantu juga untuk dia membina kejayaan yang lain. Betul. Macam networking kan, contohlah kan, kita selalu nampak kan, okay dia dah habis belajar tau, ambil degree, happy lah pegang topi and degree tu. Tapi bila nak cari kerja, tak dapat cari kerja sampai satu tahap orang tak terima. Sebab apa? You tak ada pengalaman. Tapi tahu tak, sebenarnya Persatuan Belia ni you boleh translate dalam CV you tau. Bila apa yang membezakan orang yang kira orang kata HR kan, HR nak hire you, dia akan tengok sebenarnya pengalaman you dalam program-program tu. Dia tengok pernah jadi, contohlah pernah jadi program manager untuk projek ni. Sebenarnya kerja kita satu, memang you kena jadi specialist. Contoh engineer, betul? You jadi engineer, you kena ada that engineering punya background. Tapi you kena ada project management tau. You kena ada skill untuk bercakap dengan orang. You kena berjumpa dengan orang. Macam ni you nak convince klien you, tak boleh buat untuk macam ni, nak buat macam ni. Kan, so itulah the art of influencing people tu you dapat dalam Persatuan Belia. Dan selain tu, networking you tahu, bila you pergi program-program belia, you kenal ramai orang. Sebab program belia ni bukannya program tu dihadiri oleh orang belia orang yang je. Sama tak. Ke pun tak juga. Contohlah, orang katalah paling ni menteri lah. Menteri, JLC punya head, CEO, ataupun mungkin dia just contohnya head of ada kawan saya kan, dia sekarang ni dia kerja di Bernama. Dia dulu sebenarnya dia ambil dia punya skill tu, kemahiran dia belajar benda lain. Tapi sebabkan dia selalu join program belia dan dia belajar menulis, belajar fotografi, added value tu ada dan dalam daripada diri situ dia. Bila dia nak apply kerja yang dia tak dapat tu, dia pergi yang ada head of ni, dia pula kata
kau pandai buat ni kan, okay kau try kerja, kira kontrak dululah. Daripada situ dan until now dia memang sampai dia menang anugerah gambar terbaik. Wah, dekat Bernama tu. Dekat Bernama, nama dia Izul lah. Izul lah. Izul tanya. Sampai macam tu sekali tahu. So apa kita nak bagi tahu yang bila you join Persatuan Belia, takkan sia-sia. Setiap benda yang you dapat tu memang akan contribute into something. Betul-betul. Macam personally, kita semua memanglah ada dorongan. But sometimes kita ada macam satu figure untuk kita rujuk. Contoh macam tokoh inspirasi. So macam kalau Mia dengan Fadli, siapakah satu role yang figure yang memang korang look forward tu macam okay nak jadi macam dia. Macam tu. Okay, kalau tanya saya siapa tokoh inspirasi lah mungkin kan. Tokoh inspirasi bagi saya buat kerja-kerja belia ni sebenarnya saya rasa ibu bapa saya. Bunyi macam klise, tapi saya rasa saya dapat mungkin jin untuk kepimpinan tu lagi-lagi daripada ayah saya. Ayah saya ni dulunya aktif lah dengan parti politik. Jadi saya dulu selalu ikut dia, kecil-kecil sekolah rendah selalu ikut dia untuk pasang bendera, nak PRU ke apa semua kan. Tengok, join juga dia punya meeting apa semua kan. Jadi saya tengok apa orang kata apa yang ada pada ayah saya ni yang mungkin ada juga pada diri saya. Saya rasa dialah idola sebenarnya saya. Macam mak saya pula, dia tak pernah menghalang tau. Tak pernah menghalang apa kerja buat ayah saya, even though bukan kerja hakiki dia, macam kerja-kerja yang side, macam join parti politik ke, persatuan ke apa semua. Dan mereka tu orang kata saling support. Saling support each other. Dan saya rasa mengidolakan mereka. Dan that's why sekarang pun saya macam selalu bercerita juga dengan isteri saya. Saya cakap saya rasa benda yang saya buat sekarang ni sama macam arwah mak saya support ayah saya. Isteri saya pun sangat support sampai sekarang pun dia support program-program belia. That's why itu surrounding kita yang paling penting. Dan bagi saya kita tak perlu mengidolakan yang orang kata yang besar-besar, yes, tapi sebab kita mengidolakan yang kita kenal hati budi dia dari segi sedipnya lah. Contohnya macam ada juga beberapa idola saya yang lain, contohnya yang buat kerja belakang tabir tapi tak pernah diiktiraf ke, tak pernah tunjuk ke apa semua. Bagi saya itu adalah idola yang sebenar. Sebab kenapa? Sebab mereka ni kadang-kadang buat kerja belia ke ataupun buat kerja belakang tabir yang konsisten. Ada orang yang buat kerja belia ni kadang-kadang dah dapat anugerah ke apa, stop senyap lama, contohnya ataupun dapat pergi program pertukaran belia antarabangsa, balik pada program senyap. Ada juga macam tu. Jadi bagi saya yang belakang tabir yang konsisten tu, yang buat kerja konsisten tu adalah yang kita patut idolakan. Macam saya cakap tadi, ada beberapa figure yang selalu bersama saya, dan juga ada juga ibu bapa saya lah yang paling utama. Yang figure sekeliling saya tu tak perlu saya sebut nama. Mereka lah sebenarnya idola saya. Walaupun mereka tu mungkin junior saya, tak semestinya mereka junior kita tak boleh mengidolakan mereka. Kerja buat mereka tu yang kita patut idolakan. Selagi mana yang tak bertentangan dengan agama, tak dilarang oleh agama kita, dan saya rasa saya suka untuk ikut apa yang mereka buat tu, benda-benda yang positif lah. Dan paling utama of course ibu bapa saya yang saya ceritakan tadi lah. Okay, macam role model Mia, macam Muja juga, memang parents lah, especially my mum. Okay, Mak Mia ni kan, kita kan memang dah divorce, so dia jadi macam ibu tunggal lah kan. So bila nak kesukaran nak membesarkan anak-anak tu, tapi yang paling penting dia memang tekankan pendidikan. Sampai kan bila waktu yang Mia tak nak belajar, macam rasa kenapa nak kena belajar kan. Tapi mestilah mak sedih kan bila SPM ni tak dapat macam apa yang dia harapkan. Tapi bila Mia start join belia, yang bagusnya dia memang support. Kita akan beritahu okay pergi sini, dan dia tak pernah sampai satu tahap dia akan macam orang cakap lah kan. Bila kita dah besar dia cakap rumah ni macam hotel dah. Sebab apa selalu tak nampak mata muka. Patah hidung pun tak nampak kan. Tapi dia ada trust kat kita, dan daripada situ Mia rasa memang Mia betul-betul nak buat program-program belia yang bermanfaat dan sebagainya. Seorang lagi sebenarnya Mia
ini sebab Mia ambil jurusan political science. Okay, melalui persatuan belia juga, kenapa dulu ni kita cerita lah, my mum ni memang nak anak dia, dia ada dah setiap set dah, seorang-seorang anak dia ni nak macam mana, jadi doktor, lawyer, magistrate. So Mia daripada kecil memang mama cakap jadi lawyer. Tapi bila Mia form 6, Mia dah start aktif belia kan. Bila Mia dah start aktif belia tu daripada form 6, dah tak ada rasa keinginan nak jadi lawyer, sebab kita dah start kita kan dah banyak membaca, dah lebih tahu tentang isu-isu semasa dan sebagainya. Masa tu Mia ingat lagi, Mia baca dekat surat khabar seorang nama dia Tawakkul Karman. Dia penerima anugerah Nobel. Dan tengok dia memang aktif dalam buat program-program dan sebagainya. Dan even masa dia dimaklumkan nak dapat Nobel Prize pun, dia dekat dalam kemah bersama dengan pelarian. Tahu, sampai macam tu sekali. So Mia tengoklah background dia, dia ambil political science. Political science ni apa So daripada situ rasa macam baru tahu apa itu political science. Dan daripada situ Mia decide masuk universiti nak ambil political science. Tapi of course my mum tak bagi. Dia kata macam, apa ni nak jadi political. Masa tu kan ada stigma, semua orang ni either you jadi engineer, doktor, lawyer. So dia tak faham pun political science. Tapi kita tetap macam yakinkan mama lah kan. Bila tak pergi untuk interview law di UIA tu, mama macam dia memang marah lah. Tapi kita explain. Lepas tu even kakak pun explain. Macam ni. Tapi yang bagusnya dengan mama ni, kita boleh reason dengan dia. Faham, dia still boleh tolerate. You tak nak, tapi kenapa? You bagi. Dan itulah benda yang kita belajar, cara nak the art of influencing people. Macam mana nak yakinkan mama kan supaya kita ambil ijazah ni. Dan alhamdulillah daripada benda yang kita belajar, itulah persatuan belia ni yang mendidik, menjadikan Mia nak ambil political science. Lepas tu daripada situ sampailah kejaya yang sekarang ni. So overall it shape how you are now. Yes, memang kira macam orang kata kita, idola kita ni memang mainkan peranan kita lah. Alhamdulillah lah, parents supportive. Seronok sangat dengar cerita daripada Mia dengan Fadli, sebab dia macam memang hands on punya experience kan. Tapi itulah, tak boleh borak panjang, masa mencuburi kita. Tapi Muja ada one last question untuk both of you. Muja nak tahu apa perancangan next Mia dan Fadli, dan apa message Mia dan Fadli untuk belia-belia di luar sana. Okay, kalau ikutkan perancangan, kita dalam bidang belia ni pun dah lebih 10 tahun rasanya. Perancangan next, lagi-lagi saya seorang yang seorang pendidik, seorang pensyarah. Jadi saya nak ramaikan lah, nak orang kata nak buka mata luas-luas kepada belia kat luar sana tentang kepentingan pendidikan. Kita tengok sebelum ni ada berita yang mengatakan 10,000 orang yang tak hadir SPM, apa semua kan. Jadi saya dekat Politeknik juga, saya juga pegawai hak ehwal pelajar. Jadi benda-benda macam ni saya rasa saya nak empower lagi supaya pentingnya pendidikan. Dan juga selain daripada tu, antara mesej saya juga berkaitan dengan APBN ni, bagi belia-belia di luar sana yang aktif aktif untuk kerja buat belia ni, jangan lupa untuk apply anugerah Perdana Belia Negara di peringkat negeri, seterusnya di peringkat kebangsaan. Cukupkan semua kriteria pertandingan, kerana kadang-kadang dengan mendapat anugerah ni juga kita menjadi pemangkin untuk kita lebih berjaya tak kisah dalam bidang belia atau pendidikan atau whatsoever yang seterusnya. Jadi kalau rasa anda penuhi kriteria untuk APBN, bolehlah sama-sama kan Mia? Betul. Okay, untuk Mia pula, Mia nak share macam tentang moto kehidupan lah. Hidup ni, kata-kata Buya Hamka lah, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera di hutan juga bekerja. Jadi penuhilah, bila kita nak buat sesuatu dalam kehidupan, pastikan supaya benda tu memang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Dan macam untuk anugerah belia ni pula, memang macam Fadli kata, kalau anda rasa anda memang layak dan dapat support, apply, tak ada masalah. Cumanya jangan jadikan APBN ni sebagai satu syarat untuk you nak
you nak join belia ni semata-mata nak menang. Toko belia. You nak join belia ni semata-mata nak kenal dengan orang yang besar ataupun dalam untuk berpolitik dan sebagainya. Tidak. You kena join, betulkan niat balik, masuk dan ikhlas nak tolong orang, dan insya-Allah lah you akan dapat manfaat tu lah. Betul. Tapi satu lagi kalau boleh tambah, APBN ni bukan terbuka untuk pertubuhan belia sahaja tau. Dia siapa-siapa yang mungkin persatuan sukan, sebab kita kena faham belia ni pelbagai. Ada yang aktif sukan, ada yang aktif rekreasi, ada juga yang dalam agensi, tempat JLC ke apa. Sesiapa pun boleh calonkan untuk jadi untuk menang anugerah belia ni. Yang paling penting apa sumbangan anda kepada masyarakat tu. Betul. Itu yang paling penting. Ya. So dengan itu berakhirlah episod kita pada kali ini. Mujah dan mewakili juga tim produksi nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Mia dan Cik Fadli kerana sudi meluangkan masa di sini untuk kongsikan cerita pengalaman yang sangat-sangat menarik yang saya yakin boleh jadi pembakar semangat untuk belia-belia di luar sana yang baru nak start ke apa kan. Ingatlah, semuanya bermula daripada sekecil-kecil langkah kan. Tapi sekecil-kecil langkah tu kena daripada niat yang ikhlas. Jadi sebelum kita akhiri program kita, macam biasa, jom follow rapat kita punya social media di YouTube Hai Gang Podcast, Facebook JBS Negara dan Belia.my, Instagram JBS Negara, TikTok JBS Negara, Twitter JBS_Negara, dan di laman web kita ada www.kbs.gov.my dan lagi satu www.jbsn.gov.my. Selain tu, jangan lupa juga untuk guna kita punya hashtag. Kita ada hashtag Team KBS, hashtag Team JBSN, hashtag JBSN bersama dan hashtag Rakan Muda. So dengan itu, tamatlah sesi kita pada kali ini. Semoga berjumpa lagi di episod yang akan datang. Goodbye.